Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga JDT di seluruh dunia. Apa khabar semua peminat bola sepak Malaysia? Hari ini, kita bawakan satu perkembangan panas dari kancah Liga Super Malaysia 2025 yang pasti buat peminat bola sepak tak senang duduk. Penyerang berbisa Johor Darul Tazim, Bergson Da Silva, kini hanya selangkah sahaja lagi untuk memecahkan rekod jaringan tertinggi dalam satu musim Liga Super yang pernah dia cipta sendiri pada tahun 2022, iaitu 29 gol. Terkini, selepas aksi menentang Kedah Darul Aman FC, Bergson meledak hat-trick menjadikan jumlah keseluruhan jaringan musim ini kepada 26 gol. Dengan hanya 2 perlawanan berbaki, Bergson kini berada di landasan tepat untuk sama ada menyamai ataupun meleburkan rekod 29 gol tersebut. Apa yang lebih menggerunkan, 2 lawan terakhir JDT adalah pasukan di tangga terbawah Liga, Kelantan Darul Naim FC dan satu lagi menentang Kuching City FC. Bermain pula dengan skuad gah penuh bintang seperti JDT, peluang untuk Bergson menambah jaringan adalah amat cerah. Kalau korang nak saksikan detik bersejarah ni, pastikan korang tak terlepas 2 aksi terakhir JDT dalam Liga Super musim ini. Pada 10 April, JDT versus KDN FC di laman sendiri, kemudian 16 April, Kuching City FC versus JDT di gelanggang lawan. Adakah rekod 29 gol bakal dipecahkan atau adakah Bergson akan terhenti di angka 26 atau 28? Sama-sama kita saksikan. Like, share dan langgan saluran ni untuk berita bola sepak tempatan paling panas. Jangan lupa komen di bawah berapa gol korang rasa Bergson akan cipta musim ni.